sikit-sikit. Dia kata orang ni dia lihat. Macam mana aku pakai sikit? Macam mana STKC dengan Kak Zina? Saya tanya, aku buat apa? Aku buat apa? Masa ni saya pergi sekolah Cina, saya nak tahu apa kata dia pergi pokok-pokok macam mana. Kita kena study dia kok. Sebab tu dia berjaya. Cara dia bekerja tak sama macam kita. Memang different, totally different. Dan kedua, Cina ni dia ada sekolah kebangsaan, dia ada PNG. Sekolah STKC dia ada board dia. Dan the powerful is the board. Very, very powerful is the board. Bukan biasa-biasa. Kalau kadang-kadang kita minta dewan dia, Kuancang lah contoh. Kita PPD nak pakai nak pinjam dewan PPD dengan dia, nak pinjam dewan sekolah dia sebab fasiliti dia komplit kan. Jadi dia akan cakap tak berani lagi akhirnya tanya buat. Dia pun semua buat tu lah yang mengkomplitkan sekolah. Hampir semua mana. Cikgu. Tapi bukan dia pun tak baik, dia pun sangat baik. Saya bekerja dengan dia pun sangat baik. Kadang-kadang mentaliti kita lupa. Kita doa kat kini, doa. Kita minta apa-apa, dia pun bagi. Cikgu ni, cikgu boleh tak hantar kat saya? Boleh, dia nak berapa? Dia hantar kat saya. Dia akan hantar kat saya modul. Saya kata kat dia, saya nak mula modul ni untuk sekolah kebangsaan, boleh? Dia boleh gunakan. Sebenarnya hang boleh dapat sekolah hang sendiri. Hang nak buat macam mana? Dia kena study dia pun. Macam mana dia pun ni? Macam mana? Kenapa dia boleh berjaya macam ni? Macam mana nak boleh berjaya? Budak dia cantik. Tak ada dia yang tak ada. Hebat. Saya hebat. Kita pernah masuk sekolah ni ke sini? Malu kita. Ini pandangan saya. Tapi saya nak ubah, saya perlu. Saya hanya nak fikir. Saya pun naik kat sini sebab ada benda yang agak susah kita nak ubah. Kita ubah, tak boleh kita buat banyak, kita buat sikit dulu. Kalau macam ni bergaduh. So slowly kita nak damaikan ke apa, nak mudahkan kerja. Kita buat yang ada dengan cara-cara kita sendiri. So tak ada buat seboleh yang mungkin lah. Tu je. Pernah masuk sekolah Cina tak pernah? Pernah masuk sekolah Cina. Yang kat sini aku boleh tengok lah macam tu kan. Tersegar dah masuk ni. Tapi bilik buku dia bukan bilik buku yang kemai ni tak. Dia pun kecil, buku dia pun belum. Maksudnya apa? Belum faham dia pun banyak. Itulah dia lah. Maksudnya apa? Dia pun bekerja. Orang yang bekerja. Dan memulai ke duduk tak ada. Kita pergi kakak yang saya pergi dulu STKC, saya lalu saya parti semua. Cikgu yang mengajar. Tak ada yang duduk. Tak ada. Itu betul-betul duduk bangsa ni. Kita kadang-kadang ustazah duduk. Malu. Sebab kita tak pernah tengok perbezaan. Cina dia explain, the way dia explain untuk budak ni. Sampai macam ni dia pun explain ke anak murid dia. Tapi bila kita jumpa cikgu, dia pun akan cakap budak ni lembab sikit, budak ni sikit, budak ni dah pandai. Dia adalah istilah-istilah budak dia. Tapi bila dia mengajar, dan dia pun jenis takut sebab susah. Dia pun sampai bilik musa pun tak pernah masuk. Saya kata, cikgu masuk. Saya tak pernah masuk bilik musa. Saya kata masuk. Masuk tu, hantar. Dia macam takut lah. Macam tipu yang masuk. Hang boleh nampak.
saya tak hati. Saya jenis tak hati. Sekolah kebangsaan tak banyak. Kalau kata dulu sekolah Cina, saya lupa. Dulu sekolah Cina 25 sekolah Melayu, 5 je sekolah Indian saya ingat. STKT ada 5 saja. Tapi STKT pun hebat gila. Besar dia, reporting to me every work dia yang dia buat. Dia besar GP. Semua GP saya ada ni. Ni semua GP ni, GP Ramah Tasar. Semua dia reporting kepada saya. Dia cara dia bekerja. Saya yang penilai dia. That's why dia ni kan. Tengok macam mana dia bekerja. Dia buat apa kat sekolah dia. Tak betul lah cikgu dia ni. Tengok dia. Dia punya workout untuk SK kita dia. Kenapa kita tak workout untuk SK kita? Tapi saya ya. Aku nak tengok kenapa. Kita buat desain untuk sekolah ni. Tapi kita tak boleh memidakkan itu. Maksudnya kita kena win-win situation. Dia dah pandai lah. Itu politik. Sebab itulah kami pun terpaksa masuk politik ni. Orang tanya, kami pun tak mau. Saya pun tak mau Datuk bersama. Tapi bila dah tengok keadaan macam ni, kita terpaksa. Kita dah fikir untuk Melayu. Ini saya pun lama saya nanti tengok apa tengok untuk sekolah dia. Sangat hebat. Dia buat untuk SCKT. Sekolah ni, benda ni bukan murah tau. Benda ni dia nak buat ni bukan murah. Tu dia buat tu untuk sekolah dia tu. This one is very mahal lah. Dia cari duit lah. Dia pandai tu. Ni dewan dia. Siap ada lampu. Bukan dewan. Ni sekolah kan. Atas yang tadi bangunan ni. Ni kan. Ada lampu dah. Hebat lah. Bagi saya hebat. Bagi saya hebat. Dia cari duit. Dia cerita kat saya. Saya pun nak osek. Cibi cari duit macam mana? Cibi pakai duit ni. Saya jumpa itu, saya jumpa dia cerita kat saya. Saya tak jumpa lagi lah. Saya bodek lah dia. Saya jumpa lagi lebih besar buat kerja hebat macam ni. Tapi keberhasilan dia, kalau dia hebat macam ni, takkan aku nak bagi dia 50 dan 70. Faham tak? Tapi salah ibu tak boleh buat macam ni. Macam mana? Nak kata? Bukan saya nak nilai dia bagi 80. Kerja dia hebat. Buat banyak benda macam ni saja. Bila sekolah macam-macam. Untuk sekolah saya macam ya, itu tak ada orang boleh tak macam tu. Ambil saja. Dari aku, sebenarnya aku nak buat sekolah kebangsaan ni. Contoh aku pun tak boleh. Malaysia orang ada sekolah kebangsaan. Saya tak boleh membantu dia. Saya bantu dari segi kumpul lah. Kurang saya kita pasti macam tu. Tapi kita tengok orang bekerja macam tu. Hebat sangat. Nampak pun satu hari nampak pun jadilah macam tu. Pernah tengok? Pernah jumpa GP. Sebabnya GP dah kan yang pada masuk sekolah GP semua kan. So soalan kuku tak masuk lagi. Soalan kuku macam soalan kuku apa tu dah malam. Saya pun tak tengok. Saya tengok sekali lalu lah. Okay, first hampa kena tahu apa dia kuku. Apa dia kuku? Kuku. Kalau Sofa mesti beritahu jawapan kat saya. Apa dia kuku? Dia Kena tahu dulu kuku. Kena tahu dulu. Apa dia kuku? PDP luar kelas. Betul. Pembelajaran atau PDP yang dijalankan di luar kelas. Okey.
Apa kepentingan Koko ni? Kita nak uji apa untuk murid? Nak nilai apa untuk murid? Bila kita kata PDP pendidikan tu, kita nak bagi murid ni jadi apa? Dari segi jeli. Dari segi seimbang, dari segi jasmani, emosi, rohani. Saya bagi yang simple je lah. Okey, lepas tu kita nak selain pada jeri lagi, takkan jeri saja, lain-lain. Lain. Mesti ada lagi jawapan yang lain. Tak semestinya jeri. Sasya. Ya, pun tahu dah kan. Kita bagi tahu je lah. Untuk membina ataupun mengkilat ataupun mencungkil bakat murid, dia bakat dia ke mana. Daripada dia masuk kuku ni lah akan tercerminlah bakat-bakat murid tu. Kita boleh nampak dia ni hebat. Dalam bola sepak, dia ni hebat kat sini, dia ni hebat kat sini. Lagi? Saya soalan ni. So, saya dah jawapan. Lagi? Selain bakat murid, bakat saja, jeri saja. Lagi? Minat. Okey, minat. Saya tanyalah. Minat, Salin. Minat. Okey, menarik minat murid. Budak tu lembut tu kita buat ni, dia jadi masuklah ni seronok lah apa semua, jadi dia minat. Okey, selain minat, poin tu penting. Sasya. Okey, bagus juga. Saya terima. Okey, sasya, apa dia sasya? Saya tahu sikit apa dia sasya. Berdisiplin. Membentuk kepribadian sasya, menjadikan dia tu menjadi yang berdisiplin. Dah lah, lagi kan. Satu poin lagi saya mahu. Kalau dalam kukuh kita bagi dia jadi pengusi, naik pengusi, lepas tu kita bagi murid tu jadi AJK, kita nak dia jadi apa? Kepimpinan. Ya, kita nak melatih kepimpinan murid tu penting tu, nak membentuk kepimpinan murid supaya dia dapat menjadi seorang pemimpin yang hebat lah. Bila dia masuk sekolah menengah, masuk universiti kan, sampailah dia besar, masuk pekerjaan itu, dia punya rentetan dia. Okey, itu antara tujuan kuku lah. Kuku terbahagi kepada berapa? 3. Yang pertama, Unit uniform. uniform. Yang kedua, Kelab persatuan. kelab persatuan. Yang ketiga, Satu murid tu sukan. Sukan dan Sukan permainan. sukan permainan. Ataupun satu murid satu sukan. So pun main sini pegang tak benda-benda tu? Yang Pegang. Dia bagi berapa? 2, 1. Uniform yang kelab ke apa kan semalam. Masa tu saya tak ada. Dia bagi macam mana? Tak pun tengok macam tu. Tengok macam tu, tengok lah. Tengok perhatian lah. Perhatian lah. So apa yang perhati daripada situ, saya nak buat feedback. Sekurang-kurangnya ada kelemahan, saya boleh buat perbaikan. Kalau ada kekurangan, saya boleh topak bagi dia elok ke. So saya tak ada kan masa tu. Kami sempat buat pemerhatian berkaitan dengan suatu murid tu sukan dan juga unit uniformnya kelab persatuan. Kelab persatuan. Kelab So persatuan. saya sekarang ni, saya nak Itu kelab persatuan lah. sekarang ni saya nak apa kelemahan? Apa yang saya nak kelemahan, kelebihan tak apa. Kelemahan. Wish nak komen tak berani. Nak komen tak berani. Berani bila tak apa kan saya nak kata apa pun. Kelemahan. Tak nampak. Tak nampak pun banyak. Tak nampak. Cuma dia tak nampak. Lagi saya yang tak main, saya yang tak ada, saya nampak dah. Saya kan duduk pantau, duduk telefon. Tapi yalah, mesti ada. Sekurang-kurangnya saya nak perbetul yang mana apa nampak kekurangan tu. In case apa-apa. Apa dia? Tak ada langsung. Kami tengok satu je. Apa dia? Satu dia. Dah Okey lah. tengok satu kelab dan satu. Okey lah. Dia pun jalan elok lah. Okey, sebenarnya Budak-budak mungkin
kurang guru kot yang handle satu sebab kan tengok tu ada seorang tu cikgu nak handle ramai student. Mungkin masa tu cikgu tak ada keberadaan guru kot. Mungkin lah. Mungkin cikgu yang kelak satu tu tak. Sebab kadang-kadang kan tak ada guru. Lepas tu kita tak boleh nak buat apa. Kalau tak ada guru tu, adakah apa tahu guru tu tak masuk ataupun sebab dia tak ada? Tak tahu. Tak pasti. Yang tu Orang saya tak pasti yang saya apa yang dua keadaan. Yang pertama, mungkin keberadaan guru tak ada di sekolah. Yang kedua, mungkin guru tu ada tapi dia tukar kawan dia ke hampir macam tu. Yalah. Tak apalah. Kita tengok pelan-pelan kan. Okey. 3 benda tu. So far aku tengok satu saja. Dua. Semua dua. Kalau satu dengan unit sukan permainan. Sukan permainan. Unit uniform je tak tengok. Aku tak tengok. Pasal? Sebab hari Rabu tu. Rabu minggu ni cuti. Minggu lepas. Minggu ni cuti. Minggu lepas kelak satu. Okey. So aku tak tahu dia. Itu soalan yang kedua apa dia kata? Soalan yang pertama. Adakah murid diberi pilihan untuk memilih unit beruniform kelab persatuan dan sukan yang mereka Okey, inginkan? awal-awalnya diberi pilihan. Tetapi dia penyelaras lah. Ini penyelaras yang akan handle lah. Penyelaras bila tak balance, contoh apa dia? Kelab persatuan. Contoh bila tak balance, dia akan bagi balance lah. Masa tu dia akan tarik lah. Awal-awal diberi pilihan. Ini bila awal-awal murid diberi pilihan. Tapi sekiranya kekurangan di mana-mana bahagian kelab akan dibawa murid untuk tersebut. Dengan persetujuan bukan paksa. Kita kena pergi jumpa murid, kita kena hantar setuju dah? Okey, setuju. Okey, sudah pun setuju. Okey. Parent pun okey. So, murid pun setuju. Okey. Ini persetujuan murid juga lah. Bukan kata paksa dia, cikgu berhubung kat situ. Nanti tugas ni saya serahkan kepada penyelaras setiap unit. So, dia pun lah yang akan handle benda ni. Sekiranya kalau ada masalah. Tapi kadang-kadang parent ada juga yang rasa saya kan. Sekiranya ada masalah, contoh anak dia dapat yang lain tapi dia memang duk masuk hoki dah. Jadi kalau boleh dapat yang masuk hoki, saya akan suruh jumpa pengarah juga. Saya akan pergi jumpa pengarah lah sebab betul yang ada list nama tu. Ke apa dia panggil apa? Apa nama dia punya nama tu? Budak tu dia punya apa ni? Dia panggil apa? Stabil ke tak stabil ke dia punya bilangan murid. Hanya dia yang saya ada. Sebab saja saya bagi dia pun. Yang tu dia pun urus yang tu. Jadi dia pun yang akan urus. Betul lah. Okey. Soalan 2. Okey? Okey tak? Okey. Kalau pergi sekolah ni, diberi pilihan tak? Diberi pilihan. Soalan 2. Soalan 2. Apa dia tu? Apakah antara pencapaian murid dalam bidang kurikulum di sekolah? Pencapaian. Nak pencapaian juga. Pencapaian tertinggi yang pernah dicapai. Peringkat kebangsaan. Peringkat kebangsaan tapi merentah desa. Kalau itu kan, yang tu kita boleh buat ramai. Tapi ada sebab-sebab kekalan, kita suruh pergi maksudnya parent yang urus kan. Jadi tak ramai lah. Tapi ramai lah juga. Yang kata tak langsung tapi ramai lah juga kan. So kalau kita peringkat kebangsaan lah setakat lah. Peringkat negeri tu banyak. Banyak tu saya kena cek balik lah. Mak saya pun dah balik haji tu saya tak tengok apa yang dapat negeri. Saya hoki dapat peringkat negeri. Ada dalam grup BKJS. Ada. Okey, hoki semalam baru dapat peringkat negeri. Mentah desa pun ada peringkat negeri. Apa dia? Saya tak ingat. Saya kena tengok balik lah. Ramai. Banyak benda yang macam nak kena polish balik. Kadang-kadang bila kita balik tu kita zero balik. Ibarat bayi yang baru lahir.
kan. Orang yang balik Mekah kan. Dah lihat. Orang yang balik haji ni dia ibarat bayi yang baru lahir. Dosa dia dihapuskan. Kalau dia buat nafas awal, kalau ada nafas awal, nafas sani, nafas awal tu dihapuskan. Kalau dia dapat yang nafas sani, lagi-lagi lah. Tu dia akan balik ke ada tu dalam ibadat. Tapi sungguh dia macam dia jadi lupa. Orang pun tak ingat nama. Balik main tak ingat nama. Cuma pokok bunga saya tak ingat nama tu kan. Pada hari-hari saya duduk tengok, saya tahu nama apa, ID apa semua kan. Saya tak balik-balik, saya tak tahu nama apa. Dia jadi lupa. Macam tu lah. So saya nak kena polish balik, saya kena check balik file-file tu, saya kena tengok balik yang peringkat negeri tu lah. Dua yang saya sebut tu kan. Ada lagi ni. Rasa macam taekwondo kan. Peringkat negeri macam tu. Aku tengok balik. Ada dalam dia ada link tu, saya kena tengok balik. Buka link tu dia ada lah, sebab saya bagi kat cikgu isi form. Saya rasa catur. Catur peringkat negeri. Catur. Yang last 2 hari tu baru peringkat negeri. Okey. Lagi soalan lain? Apakah kemudahan yang disediakan di sekolah bagi melancarkan aktiviti program? Contoh dari segi macam mana? Kemudahan kalau dari segi alatan tu kita ada kan. Cuma dari segi sempurnanya alatan tu bila saya datang kalau saya tak sempat lagi nak tempat, tapi kena ada penambah lagi. Itu saja. Macam orang kata alatan lah. Contoh macam nak sukan hari tu kan. Saya kan tahun ni saya main kan. Jadi bila saya tengok contoh bergelung macam tak cukup, tak cukup tu sebelum saya pergi haji tu saya dah urus bahan semua lah. Dan masa sukan apa ada lah. So sebelum saya pergi haji tu saya semua benda dia tinggal nak jalan sampai sukan. Semua dalam bilik saya ni penuh lah dengan barang lah tu. Dengan trofi, handphone, penuh. Semua saya based on di sini. So penuh lah kat sini. Handphone untuk YDP, untuk apa ni, Exco, YB Queen, Exco yang ada muka kat depan kan. YB Daniel. Itu semua saya dah urus semua sendiri. Semua saya uruskan sendiri. Semua benda A sampai Z. Bila saya kerja setelah saya settlekan 2 minggu awal. Maksudnya kerja yang 2 minggu ke depan tu saya dapat dah untuk dia. Saya tak tahu macam motor-motor yang saya uruskan successful. So saya tak tahu bila saya pergi tu macam ada gangguan-gangguan yang awal seminggu saya pergi, saya duduk tengok tu grup pokok tau. Itu saya tak boleh fokus. Lepas ada tu saya tak tengok tu. Bila kita nak buat ibadah dia akan ganggu. Bila kita tengok dia duduk fikir ni sedangkan kita nak buat benda lain kan. So saya tak tengok. Lepas seminggu tu saya tak tengok. Kemudian jadi apa, hari nak masuk kerja, hari Isnin baru saya buka phone pagi tu. Baru saya tengok. So yang kata ibadat bayi yang baru lahir tu nak mangkuk balik lah. Tapi mangkuk terus lari lah. Kedek-kedek macam tu lah kan, sebab benda tu kita dah ada kan, cuma kita tak ingat lagi saja. Okay, ada soalan lain lagi? Tak ada air ke? Cikgu, kalau boleh lah kan, kalau kami nak minta macam laporan dokumentasi program-program pokok kat sekolah ni. Setakat lah laporan dokumentasi ada, cuma yang terkini punya yang sukan tu kena saya duduk minta kat Fatin tak bagi lagi. Nanti yang lama-lama tak apa ya? Yang lama-lama ni apa nak tahun ni ke? Tahun ni lah tak apa. Oh, cerita yang situ ada tak? Apa nak apa? Apa tadi kata? OPR lah kan? Ambil OPR. Kami macam PPO ni kami kena buat
tugasan berkaitan kolaborasi komuniti berkaitan co-curricular. Community yang berkena serve community lah. Kami nak Tak, ambil lah. laporan dokumentasi. Laporan lah. Ini sat. Ini 2026 sana, yang ni 2025. Saya ambil yang ni yang saya nak masukkan 2025, saya buat tepi. Sebab itu 2025. Yang ni ni 2026. Tengok sini lah. Tapi ada lagi kot. Saya rasa mereka tak buku lagi ni. Catur lagi saya minta ni. Lepas saya tak ada, mereka tak buku ni. Nak kena minta. This one dia sebenarnya ada banyak lagi. Mereka tak buat. Saya tak tahu dia buat, dia tak hantar lagi. Lagi saya minta. Nanti saya minta baru kode-kode dia hantar. Tapi dia pun ni, cik-cik ni semua okey. Kerja bagus lah. Yang Ni apa nak saya soft copy tak ada. Ni cikgu yang buat. Kalau nak photostat boleh. Nak berapa keping? Tak ada. soft copy. Nak ambil gambar. so- Photostat tak mau. Bahkan Tak ni perlu. soft copy. Macam mana? File laporan ni soft copy. Oh, ambil gambar aja. Mak boleh Oh, tengok. kalau nak soft copy, contoh. Ni tengok. Ni apa? Ini kejohanan. Ada pertandingan apa? Yang ni bentuk kat Cikgu Misha. Pemerintah desa kan? Apa bentuk soft copy tu kat Cikgu Misha. Kalau apa nak soft copy lah. Dia kena minta kat cikgu kan. Ni tak kat cikgu. Sebab cikgu yang buat. Cikgu edit. Cikgu yang buat OPR. Sebab dia bawa, dia buat. Cikgu yang bertanggungjawab yang akan buat. Cikgu Malaysia. Cikgu Misha. Apa ni pun Cikgu Misha. Tulis. Mantan Desa Kejohanan di Bedur. Kejohanan di Bedur minta kat Cikgu Misha. Kejohanan Mak Buluh Ran. Mak Buluh Ran pun Cikgu Misha. Tak ada lagi. Okey, kejohanan sepak takraw minta kat Cikgu Romiza. Ni Cikgu Romiza. Mini Carnival Stamp. Yang ni Misha. Tapi kalau Misha tak ada, Carnival Stamp ni minta kat Cikgu Haslina. Apa semua dia send. Tapi dia pesan lah. Dia pun ada je. Tadi dia pun buat fun run daripada tanah. Yang ni je Cikgu Najihah. Sebab Cikgu Najihah ni dia dah keluar. This one,